Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wadi'an. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمم لنا بالخير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik. Jadi semalam kita mengaji bab isabah. Jadi dapatlah semalam satu kaedah, kazalikal azab. Begitulah azab. Okey. Jadi contoh hak kita belajar semalam dan contoh ayat kita dulu baca ni bab bertani. Jadi insya-Allah kalau bab orang belajar, kalau orang belajar mengaji ilmu, budak-budak sekolah, bab apa hak sesuai? Cerita dia. Maksudnya, belajar tetapi tak boleh nak apply. Ilmu hak mengaji tak berkesan. Siapa dia cikgu? Bab hak paling baik. Hak setakat saya ingat, cerita hak paling baik, cerita Nabi Musa. Kan Nabi Musa ajar pengikut dia tu. Macam-macam kan. Siapa menyeberangi laut pun ketuk dengan tongkat. Mukjizat lah ni. Naik-naik sana, sembah. Nak sembah berhala juga. Buat anak patung lembu. Akhir kena azab. Sesak di padang pasir. Apa makna di sebalik sesak tu? Ilmu ada dah. Tapi dah tak pakai. Sesak. Mati situ. Allah Ta'ala kata ahli tafsir yang mengingat. Kenapa Allah Ta'ala kurung mereka 40 tahun di padang pasir tu? Tak silap apa, Ibnu Katsir ke Qurtubi. Antara hikmahnya, mematikan baka-baka yang tidak akan beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi yang ada hak lepas tu hak boleh ikut Nabi Musa. Tu pun berapa orang. Tapi betul lah. Kalau bab ilmu dengan guru, cerita Nabi Musa lah banyak. Mengaji habis dengan Nabi Musa. Okey. Hari ni, waqala Ikrimah, tafakkahu ni, makna dia, tulawimuna. Termasuk dalam tafakkahun selain daripada makna kita berasa heran, ajaib, dia juga sampai ke tahap salah menyalahkan cikgu. Ni. Supaya kita orang kita lah ni lah. Ni sama-sama kita. Kerja kita sekarang apa? Kerja kita kalau dalam masalah negara kita sekarang. Salah menyalah belaka. Puak ni kata puak ni. Orang ni kata orang ni. Siapa dengan umur kita ni cikgu? Kita jadi berasa, tahu masa malah nak dengar. Berasa cikgu? Kalau zaman muda dulu, kita berasa nak dengar juga hujah-hujah demo. Lah ni tahu dengar apa? Lagu tu kan lah. Tu. Hujah gitu lah. Main akal je lah. Setakat akal, setakat logik. Teringat ke Tuan Mahathir sama Anwar Ibrahim. Pergi mahkamah. Lepas tu orang tanya boleh 2, 3, 4 soalan.
Boleh nak jawab? Ha? Ha? Saya dah letih dah. Tapi nak ayatnya tak tulawimu kan? Badi salah menyalah kan? Kita duk tengok orang-orang yang jadi ketua-ketua ni kebanyakan terlibat lagu tu belakang. Lepas tu bila kita dengar hujah itu, hujah ini, serupa ya. Baik. Jadi akhir-akhir apa kita sampai tahap? Fazaltum. Itu, mana apa fazaltum? Maka akhirnya setelah sekian lama. Tafakahu juga bermakna ni, tandamun, kamu menyesal. Dengan makna sampai tahap kita menyesal. Atau menyesal. Makna dia, wa maknahu menyesal apa? Imma ala ma anfaqtum. Menyesal boleh jadi kerana berdasarkan apa hak kita labur. Kan cikgu, kita nak buat projek tani padi tadi, tani pokok tu, pakai modal besar kan? Tani, sudah subuh molek terbakar habis. Padi hak masuk orang tua tani dulu, masuk dulu. Tak ada pula orang pergi cocok tengah padan. Seluas-seluas padi tu cikgu. Bunga padok pagar dengan tak ada apa. Masuk-masuk ni, rupuk kering. Padi poya dulu. Rupuk kering, lepas bawah tu ada jerami. Kalau salah pergi bakar ya. Putih rokok ya. Habis tanah padi tu. Moga pusing, kemarah. Tapi Tuhan jaga orang dulu. Kenapa Tuhan jaga? Sebab mereka hati baik. Walaupun tidak berilmu. Tu dia. Hati dia molek. Ni dia kata, dah labur banyak-banyak. Akhir-akhir terbakar. Sedih. Au alama aslaftum. Ni dua jenis bahasa manusia dia nyesal ni. Ulama orang nyesal dengan dua sebab. Nyesal kerana sebab zahir bila teringat komoda. Tetapi au alama aslaftum minaz zunub, ataupun kerana apa yang kamu telah lakukan, aslaftum tu kamu telah lakukan minaz zunub, daripada dosa-dosa hak lepas-lepas. Aslaftum ni bukan lakukan saja. Maksudnya dosa hak lama baru terbakar hari ni. Gitu. Jadi sebab tu dosa ni jangan simpan. Kerana dia akan berlaku akibatnya kemudian. Jadi lagu mana tak simpan dosa? Istighfar lah. Kena taubat lah. Gitu. Kena taubat, kena istighfar. Jangan simpan dosa. Tak apa. Tak apa, dropok kita duduk lah mana-mana moga tu yang ada. Ya tak apa. Dia dan cikgu main duduk depan kat curah belakang lah. Gitu ya. Tak apa. Jadi, gitulah keadaan. Jadi apa cikgu? Orang ada menyesal kerana modal. Tak apalah, kau menyesal juga. Ada orang menyesal kerana dosa. Lepas tu kalau dia menyesal kerana dua-dua, boleh jadi juga. Modal pun habis, teringat ke dosa. Gitu. Letih lah. Waktu tu makna tafakkahun. Tu makna tafakkahun. Lepas tu dia beri makna lebih lagi ke kita. Qala al-Kisai, kata ahli bahasa al-Kisai, dia kata apa? Tafakkah ni dia termasuk minal adad, termasuk dalam perkataan berlawan. Dia boleh ada dua makna. Selain daripada makna menyesal, orang Arab pernah kecek ni. Tafakkah tu dengan makna tana'am tu. Aku menikmati. Bukan makna nyesal. Kan nyesal kan sakit tak? Kalau menikmati sedap ke tak?
Dia kata aku menikmati. Boleh juga. Daripada ni lah lahir perkataan buah. Fakihah. Buah tu, ada ke orang nama fakihah tu? Makna buah. Buah sedap ke tak? Tu. Dan juga orang Arab ada kata watafakah tu bermakna hazin tu. Jadi ada dua makna. Tana'am tu satu, ni. Satu dengan makna tana'am tu. Ni. Iaitu nikmat. Dan satu lagi dengan makna hazin tu. Sedih. Jadi boleh dua makna. Tu. Okey, boleh makna gitu. Baik. Okey. Habis itu. Maka sekarang jadi hak kita duk baca tadi tu, ni semua ni dia panggil tafsir. Cikgu. Tafsir daripada Ibnu Katsir. Maknanya sekurang-kurang kalau tak saya baca lanjut pun hak ni sudah memberi makna kita faham dah. Gitu. Lepas tu hari ni kita masuk uslub pula. Uslub ni apa maksud? Melihat benda tu dari sudut pendalilan. Ni. Jadi balik semula lah ayat ni. Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un ini. Dari sudut uslubnya, apa makna dia? Dia kata ayat ni bila sampai afara'aitum ma tahrusun ni, sebelum ni kan afara'aitum ma tumnun. Betul tak sebelum ni? Bak nyawa. Ini bak bertani. Maka dia kata ini dia panggil intiqal ila dalilin akhar. Intiqal ni maksudnya kita beralih kepada dalilin akhar. Dalil yang baik, yang lain. Dalil tentang apa? Ala imkanil ba'thi. Garis dah, dua ni. Satu, imkan. Ni, dalil boleh bangkit. Dan yang kedua, salahiyah qudratillahi ta'ala. Salahiyah ni, keupayaan kudrat Allah Ta'ala. Jadi benda ni nak cerita gini dari sudut gaya bahasa, tak cukup kau dengan satu dalil. Kalau kira dengan hak bak sperma baru ni pun kita mengaji. Tak ada nak fikir dah. Tapi kenapa pula bawa dalil hak ni pula? Ni kita panggil apa ni? Bahagian pertanian. Botani. Botani lah. Kalau hak bahagian manusia baru ni? Biologi. Boleh kau kata gitu? Hak ni botani benarnya. Botani pun biologi juga. Kau lagi kau? Puak dia tu belakang tu. Betul tak? Baik. Jadi, hak Amor nampak dari sudut uslub, hak baru ni cikgu, bila barang ni atas diri kita, dia tak nampak. Kan? Melahirkan zuriat gabus gemar tu. Betul tak cikgu? Kita tak nampak. Sebab tu, cuba kita tanya diri kita. Mana kita rasa teruja kepada kita? Adanya anak dengan adanya harta. Rata-rata manusia. Terjawab. Kerana jawab ada anak. Saya boleh terima jawapan kerana jawab ada anak tu. Sebab kerana tengok orang ada anak sedapnya. Tapi orang yang ada anak ramai. Orang yang ada anak ramai lah cikgu. Dia tengok anak dia kan. Oh dia berasa.
Siapa tu? Anak kawan lah tu belakang. Ha. Jadi biasanya manusia ni bila benda tu dah ada pada dia, dia tidak berapa begitu teruja. Tapi bila harta tu dia ada, harta kan jauh dengan diri dia, betul tak? Jadi bertemu dia dengan diri dia atau anak dia, keluarga dia, tak sebegitu bersungguh dia bertemu dengan kebun dia. Cuba tengok dalam hidup kita tu. Sejauh mana kita rasa terujanya anak depan kita? Habis-habis, main jauh kat budak, bosan lah aku. Hai, budak ni kat bosan budak. Pergi main jauh ke? Tidak gitu kan? Budak tengok. Tapi bila anak tak ada, duduk dua-dua seorang sekolah ni, masa tu, gapo kita nampak? Bila dah budak-budak ni tak sekelik ke? Tidak gitu kan? Lepas tu, kebun yang dekat dengan kita tadi tu, tak ada angin tu tengok kebun. Tak nak ada angin kat mana, tak tahu dah. Kebun pun tahulah ambil lawi dan mula cara. Buah banyak tu tak sekutik ke? Air lah nak makan kak. Tidak gitu ke? Apa makna? Makna dia, sesuatu benda itu bila ada dalam taklukkan kita, dia tidak jadi hebat. Tetapi, bila dia di luar taklukkan kita, baru kita berasa. Itulah sebab tu dia buat mari dalil yang berbagai. Supaya kita merasai warna-warna kuasa Allah. Itu kita suruh garis tu. Imkanil ba'thi wa salahiyati qudratillah. Itu dia. Imkanil ba'thi. Keupayaan Allah Ta'ala bangkit. Dan kepada dia tadi, salahiyah ni. Terjemah ni. Keupayaan juga tak? Jadi imkan tu kemampuan lah kita kata. Salahiyah tu keupayaan. Maka dengan sebab itu di sini, maka dia kata, dia pun bagilah. Bidarbin, lagu mana intiqal tu berlaku? Bidarbin akhar. Dengan bentuk baru, bentuk lain. Min durubil insya' daripada bentuk-bentuk al-insya'. Buat semula ba'dal adam. Sesudah tiada. Itu dia. Buat semula sesudah tiada. Jadi, ni untuk kita baca Quran ni, maka fa yang ada pada afara'aitum tu, rasa ada afara'aitum ma tahrusun tu, ada fa tu. Dia kata fa tu dia panggil tafri'. Tafri' ni maknanya cabangan. Tafri' untuk menunjukkan cabangan apa yang ada ma ba'daha. Apa yang ada selepas fa tu, ayat-ayat tahrusun apa semua tadi kita ngaji dah tu, cabangan kepada apa? Ala jumlah kepada ayat nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Ni ayat ibu. Jadi maknanya hak kita duk ngaji tadi, afara'aitum ma tahrusun sampai habis gitu, sampai lepas bakar, sampai bal nahnu inna apa? Inna la mughramun bal nahnu mahrumun sampai situ tu, dia adalah penjelasan kedua kepada nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Jadi kalau nak tengok ni, kita kena buka balik Quran. Okey. Tengok ayat kita hak mula-mula tadi. Nahnu khalaqnakum. Tu. Cuba tengok ayat ni. Inilah ayat ibunya. Maka tafriq yang pertama, afara'aitum ma tumnun. Bila habis pada falaula tazakkarun, mari pula afara'aitum ma tahrusun. Jadi, ni sambungan kepada nahnu khalaqnakum. Hak mula-mula tadi. Boleh? Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, disambung situ. Okey tak? Ikut tak? Jadi, janganlah kita duk baca-baca dalil, tak ingat dalil kau berapa tu jadi, rugilah. Jadi, apa tu? Supaya
merasai besarnya kewujudan makhluk tu sebagai dalil. Dan makhluk yang ada tu untuk membenarkan hari kebangkitan. Falaula tusaddiqun tu ialah bak kebangkitan. Merujuk kepada ayat kita, ni ashabul shimal, ashabul yamin sebelum ni, gapo-gapo semua tu. Ni dia sebut tak puak kanan, puak kiri, ashabikun apa semua sekali tu bak gapo je. Kita baca dah sebelum ni. Sebut surga neraka tu bak gapo? Bak hari akhirat. Cuba cek ni. Cuba cek ni. Iza waqa'atil waqi'ah. Betul tak? Jadi semua tu balik kepada al-waqi'ah. Maka kalau kita buat kesimpulan hari ni, wujudnya kita itu tanda wujudnya al-waqi'ah. Dan hari ni kita faham dah weh. Apa dia tak sebut dalam surah ni? Dia tak sebut dalam surah ni nama al-qiyamah ke? Nama as-sa'ah ke? Nama al-akhirah ke? Nama al-ba'su ke? Cuba jawab. Sampai setakat kita bicara ni. Apa surah ni? Dia sebut surah Al-Waqi'ah. Jadi nak jawab hak tu setakat hak amu tahu, kita kena tengok kepada perkataan Al-Waqi'ah tu sendiri. Waqi'ah daripada waqa'ah. Waqa'ah makna dia berlaku. Contohnya, ni, mentor lampu duduk situ, tiba-tiba dia jatuh. Tum. Ataupun, ni, kereta tengah dia bawa-bawa, accident. Tu waqa'ah. Waqa'ah. Maknanya, benda tu berlaku dalam keadaan kita tak jangka. Tu dia panggil waqa'ah. Kalau berlaku secara berjadual, tu dia panggil hadasa. Hadasa yahdusu. Lepas tu, kalau berlaku dari sudut sesudah berlaku, dia panggil hasalah. Telah terhasil. Waqa'ah ni maknanya, dia merujuk kepada berlaku sesuatu di waktu kita tak jangka. Maka sebab itulah surah ni dia nama Al-Waqi'ah. Dan surah ni dipanggil Al-Waqi'ah ni sebab nak fokus di sebalik makna Al-Waqi'ah tu ada makna unsur kealpaan atau ketidakkepercayaan. Jadi kalimah Al-Waqi'ah tu sendiri sudah memberi maksud merujuk kepada sikap tidak percaya manusia bahawa kiamat boleh berlaku. Kalau Al-Qiyamah, dia merujuk kepada waktu selepas freeze. Iaitu bila kita berlaku kiamat, maka kita pun direhatkan selama 40 tahun di alam barzakh. Lepas tu, bangkit semula. Itu Al-Qiyamah. Itu Al-Qiyamah. Kalau Al-Waqi'ah ni, merujuk kepada detik berlaku kehancuran. Gitu. Maka sebab tu dalam surah ni, dia rujuk kepada detik berlaku. Dia cuba baca ayat. Iza waqa'atil waqi'ah. Apa ayat lepas tu? Laisa li waqa'atiha kazibah. Boleh? Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa li waqa'atiha kazibah. Isu dia ke apa? Pendustaan. Barulah dia cerita hak besar. Jadi, boleh tak kalau kita buat kesimpulan Al-Waqi'ah itu ialah nak pantau Al-Kathibah. Pendustaan. Boleh? Boleh tak? Maka, hari ni, kalau kita tengok, berapa orang baca surah Al-Waqi'ah bila nak jadi orang kaya? Dan ramai ke orang kata, kalau baca surah ni, jadi kaya, rezeki mudah. Betul tak? Apa kaitan mana? Mana kaitan? Kaitan dia ialah
dia akan membunuh unsur-unsur pendustaan kita kepada Allah dalam diri kita. Jadi bila kita tidak mendustakan Allah, maka Allah bolehlah beri kelebihan kepada kita. Lepas tu mana asas kekayaan atau harta yang diambil sempena dalam surah ni? Ni lah. Ini afara'aitum ma tumnun. Kaya anak. Kaya suria. Kaya yang kedua. Ni. Kaya kebun. Boleh ya ke? Ha. Lepas tu kaya ketiga. Air. Kaya yang keempat. Api. Betul tak? Jadi, lah ni aku jawab. Siapa dia ni? Duk buat benda-benda ni. Anak, kebun, api, air ni siapa dia buat? Tidak manusia. Jadi, anak semua orang boleh buat. Bukan buat anak dok. Maksudnya boleh ada. Eh? Kebun, tak semua orang. Nampak dia sebut? Semua orang boleh ada anak. Tapi kebun tak semua orang boleh ada. Tapi ramai orang ada. Air? Ha? Air yang kita duduk minum. Semua orang boleh minum tak? Tapi cuba jawab. Siapa kontrol sumber air? Siapa kontrol sumber air? Kerajaan negeri. Jadi hak dia. Air. Api? Dah ke dia belakang. Kaya ada air, ada api. Tak kaya apa, dia boleh cabai atas kita berapa sebulan. Lepas tu, ni. Lo ni, dia nak kawal belakang ni. Anak pun dia nak kawal. Tanah, kebun pun dia nak kawal ni lah ni pokok ni. Pokok kapitalis ni. Dia nak beli belakang kebun-kebun. Tanah-tanah orang pun dia nak ambil belakang ni. Ha, tu dia ada ura. Luluh dia kan ada ura. Tak mentang lagi. Jangan duduk luluh lah undang-undang celaka tu. Jangan duduk luluh lah. Ha? Jangan. Sebab kalau luluh hak tu, habis. Habis lah. Lepas tu yang kedua, api. Api dia kawal lama dah. Dan dia kawal api. Nak kawal api dia kawal ke apa? Ngak empangan, ngak bukit-bukit nu dia kawal. Dia buat dermaga lah apa semua. Tidak jadi hak dia habis ya gu. Tanah orang berapa bukit hutan apa semua. Tak boleh rosak dah kawasan tu. Tengok api mari. Padahal ya tanah kita. Tak boleh ganggu, tak boleh buat bangun ni apa dah bawah tu. Tidak gitu ya gu. Nak galau tanah padi boleh lah. Slow-slow. Tapi nak buat bangun ni tak boleh lah. Bawah dia. Jadi tidakkah benda hak Tuhan sebut ni sumber-sumber kekayaan yang berlakon? Tapi kita nak tanya. Kita urus sumber-sumber ni dalam keadaan kita terlupa kepada falaula tusaddikun. Kita terlupa kepada ayat nahnu khalaqnakum. Maka apa nak kesimpulan? Surah Al-Waqiah ni cikgu, sampai setakat kita baca dah ni, ayat hak besar dia baru 3. Ayat yang besar dia ni, ayat 57 Nisa. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddikun. Tu ayat besar dia. Lepas tu, ayat yang besar dia lagi. Ni, iza waqa'atil waqi'ah. Laisa li waqa'atiha kazibah. Tu ayat besar dia. 3 ayat sekat. Tu dia. Maka, hak dia cerita ashabul yamin, ashabul shimal tu, itu hasil sesudah berlaku kiamat. So, bukan ayat tema, bukan ayat surah tu. Jadi ayat surah, idza waqa'atil waqi'ah. Laisa li waqa'atiha kadhibah. Boleh tu? Surah ni, kalau kita buat semaya subuh bersedap. Maknanya orang tahajud tu kira lah. Sebab apa sedap apa kata? Sebab ramai orang baca, ramai orang faham, ramai orang ingat. Ya kita nak baca surah besar ni boleh juga. Hak orang biasa dengar. Jangan buat marilah ayat-ayat bak sako ke apa semua. Kadang-kadang mendengar juga tak imam baca. Bak bagi sako. Buat semaya Jumaat. Apa dia nak faham?
Kita hok ngaji bab go tu pun bengok keluar. Nak kira. Baik. Okey, boleh baca. Boleh. Okey. So dapat tak? Boleh. Baik, tuan-tuan sekalian. Maka mari kita ngaji hari ni. Okey. Bila dah faham situ, baru kita ngaji uslub dia. Baik. Jadi dia kata, ayat afara'aitum ma tahrusun tu dia kata, dia cabang kepada nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun kama farra'a alaihi, sebagaimana dia cabangkan kepada ayat ni juga. Farra'a alaihi itu sebagaimana dia cabangkan kepada ayat ni juga, qaulahu, firman Allah, afara'aitum ma tumnun. Boleh ke? Dia kata gitu. Jadi tak gaduh mana nak tulis makna gaduh dah terjemahan bawah ni. Baca-baca begitu lah, biar faham aja. Jadi dia kata, apa tujuan? Liyakunal gharadu, supaya jadilah tujuan. Min hadhil jumal, daripada ayat-ayat ni semua, muttahidan. Tujuan dia menjadi sama, menyatu. Boleh? Itu dia. Okey. Wahwal istidlal, menyatu pada apa? Iaitu menyedari ataupun menghujahkan ala, di atas, imkanil ba'si, pentingnya berlaku hari kiamat. Jadi sini cikgu, amun nak buat lagi ni weh. Boleh baca. Lagi bagus. Tapi kalau tak ada baca, pun sekurang-kurangnya, biar hari akhirat tu mari semua dalam jiwa. Tuh. Sebab ni, amun nak ulang puluk lah. Tok Guru ni Aziz kata, bergapo-gapo kita buat pun, biar ada kaitan dengan akhirat. Sebab dia kata bila kita masuk akhirat dalam kerja buat kita, kerja tu jadi. Tu? Ya besar. Jadi, sungguh, bila tidak ada akhirat, kita tak akan jumpa benda. Sebab tu saat ni, kita nak share, kita bicara dalam kelas saat ni, sikit. Detail lah bicaranya, tapi nak cerita sikit lah. Supaya kita betul hari ni. Kita ngaji dengar ada, Amun nak tanya, ni kita nak, ayat, laqad kana lakum fi rasulillah ni, uswah hasanah ni, ngaji dengar ada? Okey, cuba pendapat. Ramai ada ustaz ceramah ayat ni. Correct lah. Betul tak? Okey, cikgu. Cikgu gapo dia selalunya yang ditekankan bila kait dengan ayat ni? Gapo yang selalu ditekankan? Dalam ceramah tentang ayat ni, orang fokus mana? Cikgu biasa dengar gitu. Kerana. Okey, dia cerita Rasulullah. Cikgu meh? Support kebaikan Rasulullah. Baik. Cikgu Zakaria. Bukan buat latihan dok ni, nak tahu ni. Ya. Okey. Betul. Hamba pun duduk dengar-dengar, hamba pun lagu tu juga. Rupa-rupa bila kita kaji ayat ni, isu ayat ni bukan pada contoh. Isu ayat ni ialah pada kamu. Sebab tu dalam ayat ni, dia ulang kamu ni 2 kali. Man sekali, lakum sekali. Jadi isu yang paling besar, contoh ni duduk sini. Kalau kita ngaji ayat ni, cikgu, uswah hasanah, tak ada masalah. Model dah ada.
Maka kita boleh cerita sebanyak mana kita nak cerita model. Tetapi hak orang tinggal masa ceramah ayat ni ialah menyerangkan premis uswah hasanah tu duk mana. Uswah hasanah melek. Tetapi dia nak bertapak pada apa? Dia bertapak pada kamu. Kamu yang bagaimana? Nih, dia terang sini. Kamu yang yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dia kena ada hak ni. Mengharap Allah, makna nak kepada Allah, nak kepada hari akhirat dan ingat Allah semua. Tu premis uswah hasanah. Maka kita pun ceritalah Rasulullah begini, Rasulullah begitu, Rasulullah begini, habis. Berkebuk hadis apa kita waktu baik. Kita tak sentuh. Kita lah ke mana kita? Kita kenal ke Allah? Allah hadir ke dalam hidup kita? Lepas tu yang kedua, kita teringin tak kepada Allah? Teringin kok mana? Allah begitu tak kenal. Tak mari. Lepas tu hari akhirat ada tak dalam hidup kita untuk akhirat? Benda-benda kita buat. Besar dah akhirat di hati kita. Lepas tu wa zakarallaha katsira. Apa makna wa zakarallaha katsira ni? Maksudnya dalam hidup dia tu dominasi masanya banyak ingat Allah berbanding ingat selain pada Allah. Tuhan pun tidak suruh kita ingat Allah ni sepanjang masa. Masa kita fikir dunia, ada juga fikir dunia. Tapi banyak ingat Allah. Sekarang ni kita nak tanya, hak mana kita banyak ingat? Allah ke kita? Memang betul. Bila naik kereta ya. Betul tak? Jadi kereta dah kita. Betul tak? Bila pakai baju ya. Jadi baju ya kita. Tak jadi kita dah. Jadi baju pakai kita. Bukan kita pakai baju. Mana tak? Kereta bawa kita. Bukan kita bawa kereta. Gak hari ni sungguh orang buat kereta bawa kita belakang. Duduk royak je. I'm going to Kota Baru. Okay. Dia apa setting-setting? Bung, kita boleh tidur. Boleh tidur. Ada kereta di Eropah. Bila tu dia bawa, tiba-tiba tidur. Kereta pun detect tidur, slow wis kena, masuk di tepi jalan berhenti. Tak ada orang buat joke lah ni. Dia nak parking. Nak parking, kereta dia luah mana, dia pergi buat ukur lah. Lepas tu dia tekan switch, kereta dia boleh parking sendiri. Benda-benda gitu, kita kata canggih. Tapi sebenarnya, hari ni, siapa bawa siapa? Tuan bawa kereta ke kereta bawa tuan? Tuan pakai baju ke baju pakai tuan? Tuan guna pitih ke pitih guna tuan? Aku jawab hari ni. Tuan cari pitih ke pitih cari tuan? Hari ni hamba nampak kita jadi hamba pitih. Bukan pitih jadi hamba kita tak. Ni, Pak. Tak senang royak uswah hasanah lagu mana pun. Sebab kita tak baiki premis dia. Jadi hamba waktu baik ayat ni sebab dia kait dengan hari akhirat dia. Dia kait dengan hari akhirat. Dia meneroyak. Kalau orang ni jiwa akhirat, dia akan mudah hidup dia. Tuhan akan tolong dia. Dan kalau kita baca ayat ni, kita relate dengan ayat sebelum dengan ayat selepas. Ayat ni, bukan ayat nak royak ni. Ayat nak ngepek kepada orang-orang yang beriman dengan Allah, tapi mari penyakit munafik, penyakit nifak dalam diri. Apa dia? Ajak pergi perang apa belik-belik. Lepas tu buat alasan macam-macam. Dia kata, oh Allah tak pergi perang lah. Kalau pergi perang apa, tak urat juga tu puak tu. Baik kita duduk rumah, dia tak daripada pergi. Kalau kita duduk rumah pun dia tak lewat gapo kat kita. Ni ayat ni. Tapi sebab kita ambil dia dalam konteks terpisah seketul ayat tu saja. Lepas tu
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ni, dia berat atas ni lah. Cuba perhati lepas ni. Cuba perhati. Banyak orang nak belakang ayat ni. Tapi, fokus ayat tak sama dengan hak serupa Quran nak. Apa jadi gitu? Sebab ilmu kita, ilmu copy and paste daripada hak orang buat. Ilmu tulisan manusia. Ilmu ulasan orang. Kita pun ambil ilmu hak orang ulah, kita pun ya. Kita tidak rujuk kepada lagu mana Quran kecek. Gitu. Sebab tu hari ni kita kena kembali kepada kerja kita, bawa Quran tu biar masyarakat nampak Quran. Jangan nampak kita. Gitu insya-Allah. Lagu mana? Lagu mana cikgu? Bila kita bincang ni. Betul tak cikgu? Sebabnya lakon berapa kali? Acik jawab soalan apa? Berapa kali Tuhan sebut Rasulullah? Berapa kali Tuhan sebut kita dalam ayat ni? Rasulullah sekali ya. Kita 2 kali. Lepas tu dia sebut kita petang lagi. Karena lakum. Jadi kalau kita terjemah ayat semua ni, bodoh. Kalau lagu tu ayat ni. Nak jadi molek serupa Rasulullah, mu kena beki Tuhanmu, akhiratmu, zikirmu. Terjemah begitu. Lepas tu hari ni, bila berlaku masalah, kita pergi beki mana? Kita beki di sukatan. Tukar sukatan. Sukatan ke Rasulullah lah. Kita pergi ganti daripada pendidikan Islam, kita tukar kepada moral. Lepas tu nak buat etika, nak buat agama, nak buat agama ni. Akhirat di mana? Allah di mana? Nah tu. Lepas tu, ayat ni, ayat untuk orang yang beriman dengan Allah dah. Lepas tu kalau orang tu tak beriman dengan Allah tak? Orang kafir lah cikgu. Lagu mana nak selesai puak ni? Jawab dia, kena selesai puak kita dulu. Kita nak tanya lah. Kita lah ni pun, kita dulu ke? Masa kita kerja dulu, kita kerja untuk siapa? Kita kerja untuk siapa? Amba rasa lebih kalau amba dulu tak? Untuk kita je lah. Betul tak? Kita pergi tu sebab sebagai orang panggil tanggungjawab dia tu tugas. Kita pun laksana ke tugas. Gitu je lah. Sebab tu kita tanya. Dalam ISO gapo semua tu, dalam ISO gapo semua, ada ke tak Allah Ta'ala? Hari akhirat? Zikir? Pada ayat ketidakakuran. Bila tak akur dia panggil apa tu? Istilah nak atasi ke tu? Ada betul cikgu. Bila tidak ada berlaku ketidakakuran, dia kena buat gapo dah kita panggil untuk nak kawal benda tu. Tak ingat. Kan ada? Tak ingat dah lama kau kita tak pakai lama dah tu. Amo ni yang ingat sangat ketidakakuran tu sebab tu aku sokmo. Payuh nak aku. Akhir-akhir tak boleh kau ni. Tak gerak. Tidak cukup baik untuk sistem tu ya. Bukan kata sistem tu tak bagus, sistem tu bagus cuma bab dia mari daripada orang kafir. Betul lah kalau tak ada hari akhirat, tak ada zikir Allah ke apa semua pun. Betul lah. Dia audit tu bagus dah. Okey. Okey, cukup tak? Boleh tak? Faham tak? Jadi, betul lah situ. Untuk falaula tusaddiqun. Jadi, lagu mana kita nak ingat Allah tu? Kalau kita tengok kepada ayat kita tadi. Ayat, nahnu khalaqnakum. Ni, kena ingat ni.
Nahnu khalaqnakum. Kena ingat ayat ni aku. Ni. Okey. Sebelum ni. Ni. Ayat ni. Maka betul tak ayat ni kalau ulama kata ada kan kata-kata ulama kita dulu, man arafa nafsahu, siapa kenal diri dia, arafa rabbahu. Nah, dia kenal Tuhan dia, betul tak? Tidak khalaqa kan. Dia kata man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, kenal Tuhan dia. Khalaqa. Jadi maksudnya kalau kita pergi sini, cikgu Amun, ayat sini ya poin. Tak payah manalah nak zikir Allah Ta'ala ni. Kayak tadi kan, wa zakarallaha katsira tadi. Lagu mana nak zikir Allah Ta'ala? Sedar akan kedudukan kita sebagai makhluk Allah. Lepas tu bila kita sedar tu lagu mana nak buat? Aku ni makhluk Allah. Ciptaan Allah. Maka aku tak boleh guna lah. Ikut suka hati aku. Aku kena guna ikut cara dia nak guna. Asyik tu je cikgu. Pak kita lagu mana? Ikut aku. Kalah situ. Jadi pada al-khalq. Mana ayat tu? Lagu tu. Kita tak berasa pinjir dah. Tak berasa pinjir tapi tak ira deh. Tu. Kita pinjir je. Lagu tu. Jadi insya-Allah amba tengok kalau kita betul nahnu khalaqnakum tu kita betul kita sebagai makhluk Allah dan kita duduk sebagai ciptaan Allah dengan sendiri tasdik hari akhirat tu berlaku. Tasdik hari akhirat tu akan berlaku. Insya-Allah. Itu dia. Tasdik kepada Allah tu berlaku. InsyaAllah. Boleh lah. Okey. Jadi hari ni, tasdik itulah benda yang paling mencabar. Sebab gini cikgu, amanah ayat. Berapa mencabar? Sebabnya, di zaman kita ni, bukan nak nyalah ke zaman. Tapi betul dah Tuhan buat zaman kita ni zaman syaitan lebih berkuasa daripada kebenaran. Jadi, dia mari dalam bentuk kita tak berasa dah. Dia tu setan. Okey. Amun nak beri contoh so. Contohnya, ni, duit kertas yang kita guna je. Duit kertas kita duduk kanan, kita duduk buah lebih kita tu tak? Dia adalah alat yang dicipta oleh puak-puak kapitalis. Di mana duit tu adalah asalnya tukaran daripada emas. Jadi tak usah guna emas, guna pitih. Buat nilai kertas. Dia mereka lah alasan. Sebab apa kita kena pakai kertas lebih selamat. Kalau emas, simpan saja sebagai cagaran. Maka sebenarnya tujuan dia buat duit gitu untuk dia boleh cetak dalam bentuk yang banyak. Sehingga melebihi cagaran yang ada. Atas asas andaian-andaian dan spekulasi-spekulasi. Maka akhirnya nak cipta spekulasi ni, dia pun terokalah minyak, industri,
pelaburan, pasaran saham dia buat. Maka akhirnya duit berpindah. Daripada berdasarkan kepada berdasarkan kepada spekulasi. Nilai dia tu. Maka kita percayalah kopi tu atas dasar nilai spekulasi tadi. Maka, Ama nak tanya, berapa orang berasa bahawa spekulasi itu sebenarnya riba? Asas kepada riba, maka kita pun ambil duit tu, boh dalam poket kita. Kita pun guna dia. Bila kita guna dia, bermakna kita menghidupkan alat riba. Maka kita nak tanya, berapa ramai orang berasa dia tu alat riba? Dan berapa ramai sebenarnya orang sedar dia membiayai, menyokong wujudnya alat tu? Ha? Orang tak tahu pun tak? Ha. Jadi sebenarnya sebab kita lahir-lahir tu pitih ada doh. Jadi lama dah kita pun dibesarkan dengan pitih. Betul tak? Jadi siapa kau sahak, kita kata dia tak apa, poket tebal. Tak apa tu sebab tebal. Jadi makna kepercayaan kita tu boboh ditebal dengan nipis pitih tu. Sampai gitu dah pitih ni jadi Tuhan. Lepas tu, bila kita dah hidup lagu tu, cikgu, kita tidak hidup lagi dah dalam bentuk khalaqnakum. Tasdik kita tadi tu, punah jane dah tengah jalan tu dengan alat tu. Lepas tu bila kita royak gitu, orang kata apa kita? Oh lagu tu kak, hidup dalam hutan, buat kerajaan sendiri lah dia kata. Dia kata gitu. Gak, nak beki guano. Nak beki guano, cuba fikir. Nak beki guano tu. Sebab, lepas tu, kalau dulu, dah lo ni pitih kertas tak? Bila pitih kertas ni sekurang-kurang, kita boleh pegang juga kita tak? Kita boleh pegang kan? Bila kita boleh pegang, mana ikut kita nak beli tak saya beli pun tak? Okey, lo ni, dia kau ejah dah. Supaya pitih tu tak jadi kertas dah, jadi nombor. Bila jadi nombor dalam telefon, dia boleh buat sikit lagi. Tak boleh belanja. Tengok-tengok akaun kena sekat. Tengok-tengok pitih dia mau kurang. Ada tu orang kena. Orang kena minyak. Dia kata, kita tak guna lagi peruntukan 30 liter ke? 300 liter. Kita tak guna lagi. Tengok-tengok, pergi cek, ada dah orang guna dia tu. Nengar 20 liter ya ada nengar. Lepas tu, dia kata, macam mana? Ni ada ni, kak kenalan tuan ni, akses dah. Rupanya kak kenalan dia, hak hilang dulu tu, hak dia pergi report tu, ada dengan orang lain. Bila kita report di GPS, kita pernah buat laporan hilang kak pengenalan, maka itu merupakan peluang untuk duplicate kak pengenalan kepada orang lain guna. Jadi akan ada dua kad, orang lain boleh guna atas nombor tolong. Gitu. Jadi hilang kad kenalan tu, hutang. Sebab boleh jadi dua orang. Kalau hilang 10, jadi 3 orang. Supaya kad kenalan ni, sebab cikgu Zakaria royak, atas so kad kenalan tu sampai ada 2 orang, boleh. Tu nak royak. Bila semua benda dikawal melalui digital. Jadi hak 300 liter tadi tu, ni dengan 20 liter. Kejut kan dia. Lepas tu, rata pula dia. Pergi report sini, suruh pergi buat laporan sini. Hak ni pula suruh pergi sini, hak ni suruh pergi sini. Kalau lama ke apa? Mampu pergi lama, ke mana ada cara. Tapi tak boleh. Dia kata, sebab dia nak tahu tu. Dia buat. Pagi buat urusan-urusan tu, habis masa tu.
Pergi masuk. Ha. Pas pilihan raya sekali ni banyaknya kejadian gini. Banyak. Maka tuan-tuan sekalian, tu sebab duit digital ni, dia antara benda hak kita rakyat bahaya. Tengok duit aman Palestin. Juta-juta beku saja ambil. Sebab bantu Palestin. Ha. Gitu keadaan. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, ni dia panggil alat-alat ginilah alat yang membunuh tasdik kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Sebab apa? Bila duit kita duduk dalam tangan orang, orang boleh kontrol, kita dia akan kawal, duit ni tak boleh guna. Kita pun, jangan duduk derma lah, kau Palestin tu nanti kan blok akaun payah kita. Dia boleh cek. Maka tasdik ada lagi ke tak? Tak ada dah lah tasdik. Ya? Ha tu. Nak derma apa takut dah. Gitu. Keadaan. Allahu Akbar. Jadi patutlah dia kawal-kawal tapi kita royak orang marah lah. Siapa ada orang tanya, Ustaz duk kecek-kecek gitu, tak ada orang mari ambush Ustaz lagi kau? Jangan duduk kata tak sih, barat. Okey. Ni dia panggil uslub ni, kita ngaji. Baik, kita ngaji lagi. Okey. Maka dia kata, bila dia sebut afara'aitum tu, berulang ke tak tadi? Mula afara'aitum ma tumnun. Sekarang ni afara'aitum ma tahrusun. Berulang ke tak? Berulang. Maka dia faqasada takriral istidlal. Wa ta'dadahu. Maka di situ ulang dia tu dengan maksud takriral istidlal. Nak ulang proses pendalilan. Supaya pendalilan tu berlaku. Bapa kena ulang pendalilan ni cikgu? Sebab dalil ni dia boleh hilang daripada kita. Dalil. Dalil-dalil kan petunjuk makna dia. Kalau kita faham dalil tu ayat Quran, hadis tu nas dia. Maksud dalil tu panduan, pedoman. Lepas tu kita ni kan, pedoman dalam hidup ni, dia akan hilang. Dia akan cari. Tak tahu cari, tak tahu. Tengoklah. Kita nak pergi buat ibadat lillahi ta'ala. Tapi bila sampai tempat ibadat tu, jadi, hilang. Mau hilang ke mana? Pergi Mekah cakap sibuk nak makan nasi Arab. Nasi utuh lah, nasi begotu lah, nak pergi tengok begotu, nak pergi tengok begotu ni. Cakap sibuk nak berderak. Duk tunggu tu. Bila Ustaz nak makan nasi utuh. Jadi Ustaz bawa apa bosan pun ni. Mari nak makan nasi utuh pun ni. Jadi, maka kita klik rumah pun. Dia mau pergi dengan pakej dia lah. Boleh pergi belakang semua tempat. Makan sedap-sedap. Dia bawa pergi kat mewah-mewah belakang. Betul tak? Jadi, kita pergi tu, kita klik tolong ngepeng ke dia. Jadi tujuan asalnya, tujuan nak pergi ngepeng kau, nak pergi jumpa Tuhan. Nak pergi jumpa Tuhan. Gitu. Ya tu. Sebab tu kalau tanya pakej, jauh ke dekat dengan masjid? Betul tak? Aduh, 50 meter je ke masjid. Turun pintu hotel tu kat pintu masjid. Lalu dah. Molek. Hak ni kita nak. Tak nampak dah. Hak jana jauh sikit boleh pala. Okay. Check up pun cikgu. Moga sekali tu ya kalau kira kita perginya. Betul tak? Biarlah jalan jauh sikit pun. Kita kayak duduk mana? Kita duduk nu. Jauh nu naik taksi. Allah, jauhnya lah. Naik taksi tak cakap lah kita. Ada kata. Duduk main turun naik ke terawang tu. Lepas tu somak gitu gini.
Dia tak boleh tengok kereta somak naik kereta somak pun tak boleh duduk dia tu. Kita kalau boleh kita nak turun tengok masjid selalu dah. Hilang dah. Lepas tu ni nak ayat pedoman ni yang boleh hilang dengan mengogok lagu tu. Lepas tu mari kamera pula. Selfie. Ni hotel kita ni. Ambil video ni pintu hotel pusing siung kau pintu video. Dekat aja. Jadi kerja kitanya kita ni duk ambil gambar ko lagu mana. Kita nak oyak. Lepas tu lah ni, acu tengok. Lah ni, orang pergi. Hak tahu lah. Pakat nak naik kereta belakang, tak sit dah jalan kaki. Betul tak? Kan ada ke kereta sewa 100 kau? 150 naik ke atas ni. Ya tu kita tahu dengan hak ni lah, cepat dia kata. Semoga habis PT pun tak apa. Nak ke mana jalan kaki 40 minit nak pergi habis. 7 round tu. 7 round 40 minit ke serang? Atas kita tak? Tapi kalau kita round hak ke atas tu bukan ke bawah tu. Hak ke atas tu. Bawah tak boleh masuk dah. Sekali mula-mula tu ya. Lepas tu, hak atas tu mau sejam juga. Tahu lah. Tapi kita terahlah. Kata, kira kita nak terah ke atas naik kereta. Supaya budak main motor ya secara. Tak jadi kata habis PT saja ya datang ni. Hak sawah kau tahu ke bawah ni, kita serahlah kita buat sungguhnya. Enggak. Tu korang dah. Tapi nak masuk atas tak boleh. Dia lorong kita pergi tu dia buat dah. Penuh dah tak boleh naik atas. Gitulah keadaan. Baik. Jadi, itu keadaan dia. Bukan begitu. Okey, itu maksud dia faqasada takrir al-istidlal, maka dia bermaksud mengulang istidlal. Boleh? Faham istilah cikgu? Istidlal tu maksudnya kesedaran dah. Baik. Kesedaran wa ta'dadahu dan membilangnya. Ta'dad ni maksudnya ulang sebut. Ulang sebut. Lagu mana tu nak jadi berulang kesedaran dan ulang sebut tu? Bi'adati, dengan mengulang jumlah afara'aitum. Jadi kita ulang sebut jumlah afara'aitum. Baik. Jadi apa dalih? Dalihnya ialah apabila kita ulang sebut benda-benda ni, dia ingat. Sebab itulah kalau kita tengok, kita kan kata zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul tak? Nabi kata 33 kali tak? Bermaksud tu hak paling sikit lah tu. Paling sikit tu 33 kali tu dah boleh melekat di hati. Paling sikit. Hak dia mau boleh banyak tu lagi molek lah. Gitu. Dia kata kalau kira wa in kana maf'ulu sekali pun maf'ul. Kan dalam ayat afara'aitum tu apakah kamu tengok tu tidak ada kena benda kita kena tengok. Betul tak? Jadi maf'ul yang pertama ma tumnun. Betul tak? Apa yang kita dulu pancutkan. Hak hari ni maf'ul dia pula ma tazra'un. Tu. Dah ke tak tu? Faham ke tak? Ni ayat ni. Ni masa ayat ni. Ni. Ni masa ayat ni. Afara'aitum ma tahrusun. Maka ma tahrusun ni dia panggil maf'ulun bih kepada afara'aitum. Jadi ni maf'ulun bih kedua lah. Kalau kira sebelumnya ma tumnun. Jadi dia kata sekali pun maf'ulun bih dia itu mukhtalifan, berbeza. Ni. Sekali pun berbeza. Nak ayat gini. Walaupun benda yang kita tengok tu berbeza, nak ayatnya?
benda yang kita tengok tu berbeza. Tak betul lah dalam hidup kita ni. Benda yang kita tengok, kita buat mikir banyak je. Betul tak? Cuma dia sebut kita tadi, pembenihan manusia, pertanian, air, api. Tadi kira hak basic. Hak basic. Jadi kalau kita tengok, dan benda-benda yang dia sebut tu sebenarnya benda asli. Benda yang kita kata manusia tak boleh nak buat. Manusia tak boleh nak buat. Kalau kereta tu manusia boleh buat dalam kilang. Kapal terbang kau jet kau berapa tu, manusia boleh proses. Tapi benih tumbuh, walaupun kita kata boleh buat pembenihan aja. Jadi tak jadi itu tu Tuhan. Okey. Jadi sini dia nak ayatnya. Tengoklah gapo pun biar dia menjadi tasdik. Ha? Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Tengoklah apa pun biar ia menjadi tasdik kepada Allah. Itu dia. Jadi dia kata, begitulah wasayaji'u. Nanti akan datang naziruhu. Yang seperti dengan maf'ul kita mengaji dah. Maf'ul ke apa? Naziruhu ni maf'ul tadi. Ma tumnun dengan ma tahrusun. Okey? Ma tumnun dengan ma tahrusun. Boleh ke? Okey. Apa dia tu? Dia pun sebut fi qawlihi dalam firman Allah ba'dahu selepas tu. Apa dia? Al-ma'a air. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun dan tak, air al-ma' ada hamzah sekali. Ada hamzah sekali air. Al-ma' itu dia. Air. Lepas tu yang kedua wa qawlihi firman dia afara'aitumun nar an-nar. Jadi maf'ul yang ketiga al-ma' ni. Ini maf'ul ketiga. Al-ma' iaitu air. Ya, air. Ini air. Al-ma'. Dan sini an-nar api. Ini maf'ul keempat. Api. Okey. Jadi cuma sebelum pergi lanjut, kita nak ajak tengok sikit. Beza dua ni keempat-empat maf'ul ni. Cuba tengok keempat-empat maf'ul ni. Kalau kita tengok maf'ul pertama dengan kedua, dia persamaan dia cikgu. Persamaan dianya guna ma. Ma tumnun. Betul tak? Ma tumnun apa yang kamu pancut dengan ma tahrusun. Apa yang kamu tanam. Jadi maf'ul di situ dia sebut dalam bentuk benda yang kita boleh proses. Benda yang kita boleh ejah. Kita boleh buat lah maksudnya. Walaupun hakikatnya menyudah duk dia. Tetapi benda tu benda yang melibatkan proses bersama manusia. Betul tak? Okey. Maka dia pun sebut benda tu ma. Ma. Ma tumnun ma tahrusun. Jadi maf'ul bih di situ ma lah. Apa yang kamu pancut. Jadi ma di situ sperma. Ma tazra'un, ma tahrusun, apa yang kamu semai, ma di situ benih. Boleh? Maka dia sebut dua contoh daripada proses yang manusia diurus sehari-hari. Urus sehari-hari. Lemah dah tu pun tak? Lemah dah tu pun. Sebab walaupun kita kata kita buat pembenihan, persenyawaan, kita buat. Tapi bernyawa atau benih tumbuh ke tidak, Allah Ta'ala juga. Tapi masih adalah ikhtiar kita. Betul? Okay? Jadi maf'ul di situ dalam bentuk
Maf'ul yang berkait dengan proses kehidupan sehari-hari. Maka dia nak ayat proses kehidupan sehari-hari ni pun kalau kita tengok dia tu termasuk dalam khalqullah. Khalqullah dan boleh memberi tasdik kepada hati kita. Betul? Okey. Dan dari segi nak tanya cikgu. Dari segi nak tanya. Bila dia terkait dengan proses kita dan kita nak buat sehari-hari, agak-agak lah tasdik tu mudah sikit kau nak mari kau payah. Nak membenarkan Allah tu dekat kau payah. Mudah ke main? Sepatutnya mudah lah kan? Okey. Jadi betul tak kalau dia sebut dengan benda hak kita mudah nampak dulu? Betul. Maka dia kata, nak ayat kita ni, kalau boleh beriman dengan hak sehari-hari pun tak apa dah. Tak payah ngaji tinggi lah maksudnya. Ngaji dengan dalil tadika ya tu. Dia panggil kat ni perangkat ilmu SPM lah. Tak payah PhD dengan master lah. Boleh? Ngajilah rendah-rendah. Kenal Allah dengan ada kebun. Kenal Allah dengan ada anak. Tak apa dah. Boleh tak? Tengok Allah, tengok anak. Itulah dalil kuasa Allah. Betul tak? Tu. Kita ingat. Kalau Ahmad dulu zaman kecil, beranak kecil. Lemik. Mak dia nak pegang apa tak berani. Takut patuh. Kecil. 2 kilo ke berapa? 1.9 gitu. Lepas tu kak, kecil lah. Mani pun kena tua, tak berani, takut patah budak. Apa? Hak beranak lagu tu besar. Sobo. Khalqullah. Betul tak? Hak beranak besar, kecil. Maknanya, nak rayaknya weh kata. Itulah dia kata matumnun tu. Bila kita tengok kecil besar lemah dengan mani hak kita tu, sperma seekor je. Jadi lagu ni mo. Betul tak? Besar. Tu dia Tuhan suruh tengok. Okey, lepas tu tak apalah, tak boleh tengok diri sendiri, tengok tak nampak diri sendiri, tengok hak mutani lah pula. Benda mutani. Supaya proses, betul tak? Dia apa buat naik hak peringkat tinggi sikit, iaitu air dengan api. Air dengan api ni langsung tak terlibat dengan proses kita. Kita buat ke air? Api kita buat ke tak? Semua tak. Dia belakang. Kita tak boleh proses. Kitanya ju minum air, tukar minum, api, tukar bakar. Tinggi tak sikit level dia? Tinggi. Bermaksud, dari segi dalil, hak mana nampak payah sikit orang nak faham? Air dengan api. Sebab tu, orang minum air, orang minum api tak ada lah. Orang minum air guna api. Orang tak nampak mana tu. Kita sewaktu minum air tu, nampak ke tak tu? Hak nampak daga. Lepas hilang, puas hati, air begini, sedap. Hak tu yang boleh poso kan? Macam-macam air buat kelik tu. Cikgu, bergerti. Poso-poso ni tak boleh cari air tebu lah budak. Nak buat hilang daga. Hilang daga duduk di air. Tidak duduk di Tuhan tak. Kalau buka poso dengan Aisyah. Aisyah sejuk je buka poso. Marah. Hari ni Pepsi, Mirinda, Fanta. Apa lagi? Ada laka tu. Mana ya jadi kita mau tu? Mana? Sebab kita melihat benda. Padahal air tu alat aja. Tak nampak dah situ Tuhan. Sebab tu, mak kita dulu, dia tu aku tak sedut bui lah air berapa. Kalau tak kena air panas, tak hilang daga. Jeng kita mikir.
Lagu mana mau minum air panas ni lah. Oh, mu tak tahu dia tu kalau dia minum air panas ni dia berasa habis pak leher kita ni. Air batu kau dagu dia tu. Minum air dagu air sejuk ya. Betul lah dia lah betul tu nak minum pula tak. Tapi air panas dia lama kesan dia. Ha. Ha. Sekarang sebab tu dia kata allati afara'aitumul ma'a allati tashrabu. Sini dia guna apa? Dia guna air, dia sebut benda dia sebut allazi. Dia sebut annar, dia sebut allati. Apa? Barang hok nampak. Barang nampak. Nampak dak api. Nampak dak air. Tapi berasa dak situ ada tasdik. Tak berasa mana. Dia berasa benda tu. Tapi bagi orang yang memikir, betul tak? Tu. Jadi sebab tu, ada kita, orang duk ngadu. Dia kata, lah ni, budak baru lagi pomen kita. Dan ni nak kita tengok. Dia tu tak boleh nekal saat ni. Kalau kita buat kuat-kuat, dia jadi sakit kepala. Jadi sakit kepala. Kata, kesan awak vaksin tu. Orang muda ke? Tak apa 30 tahun lagi. Jadi, kata kita, hak tua umur 60 ni, kerja kuat pun tak pening, kepala habis-habis ngatuk. Kalau dia ngatuk, tak tidur, siap lah. Dia tak ngatuk pun kalau tekan kuat, dia jadi bengih kepala. Dia punah. Kat dia tu, pas kita nak buang kan, Ustaz? Kata tak boleh buang dah, dia masuk dalam tubuh dah. Cuma, ambil air, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, 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 fil ardi wala fis sama samil alim. Dia kata, acu Ustaz buat sound teh, kita nak baca. Ya tu Ustaz royak derah, kita tak kena dia ingat. Kata gini, tak apa, nanti kita tulis. Kita bagi tepek din ni. Dia tu malah tepek din ni boleh baca lalu. Tak tempat nak minum air. Itu saja. Tu. Tasdik duduk situ. Nak rawat hari ni. Kalau nak buang tak boleh dah. Moga dia masuk pakai tubuh dah. Tu. Jadi. Maksudnya. Lagu mana tu maksud cikgu? Maksud cikgu. Gitu. Jadi amo yakin gini. Bila Tuhan kata dia ajar kita kan, Bismillahirrahmanirrahim, 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 betul tak? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kita baca pada air. Amo yakin gini ya. Air tu boleh memusnahkan benda hak tak ada dengan kuasa Allah Taala tu. Duk tasdik tu lah, di tasdik lah. Amo duk situ ya. Kalau kita nak waktu bik guano barang halu. Kalau nak waktu bik pula itu. Barang tu dia jadi macam cair dan sebagainya, dia halus, organ tu kecil sangat. Kecil tu kecil, kita nampak kepadatan dia tu dia jadi supaya air kan. Supaya padat dia cair. Jadi, doa dengan Tuhan gitu je lah. Tapi kalau dia Tuhan waktu bik, metah je. Boleh je. Ada. Minta je lah. Dia barang ni kan, kalau dah sampai tahap usaha tak boleh, nyodoh dia minta. Minta kan? Minta saja. Minta mana? Tak ada syarat, tak ada janji dah. Sebab kita tengok supaya Nabi Musa belah laut. Tak logik kan? Dengan tukar sependek tu belah laut.
Hilang kata hukum logik. Lepas tu, dia tu hebat lagi. Tak tahap minta dah. Hak Tuhan suruh. Sebab masuk kaum dia kata, mampu kerah dalam kita sekali ni. Dia kata, tak. Tuhan kita ada. Tuhan aku ada. Maknanya nyembung tak ada Tuhan pakar, ada Tuhan lagi. Tuhan aku rayak kat aku. Tuhan aku akan rayak kat aku. Tu mana Nabi Musa ni. Dia tak kata, aku akan minta dengan Tuhan aku. Tak. Dia buat terus. Dia cikgu. Inna ma'ya rabbi sayahdini. Dia buat terus dia. Kalau kata tak apa, aku akan minta dengan Tuhan. Makna ada lagi kita. Bila dia kata Tuhan akan ajar aku, dia buat terus dia. Maka dia tak ada. Hak ada Tuhan aja. Dia nak duduk aku tu. Hak cikgu nak tadi tu. Dia nak duduk situ. Kita ni tak ada. Hak ada Tuhan aja. Tu makna la ilaha illallah. Hak orang dia tanya. La maujud illallah. Ya dah tu. Tu. La maujud illallah. La ma'bud illallah. Jadi waktu tu, cuba kita perhati. Bila Nabi Musa kata, bersama aku ada Tuhan aku. Dia kata, ada ke tak dia? Tak ada dah dia. Dia hanya ju kecek je. Royak ke kau dia. Dia dengan Tuhan dia, tak ada langsung dia. Pak kita hari ni lagu mana kita? Kita dengan Tuhan tu sama naik tak? Kadang-kadang besar kita. Lagu mana? Lah Rasulullah. Tak apalah. Kita tak lah berdoa apa. Kena ada ikhtiar juga. Tidak gitu kan? Lagu mana kalau kita katakan Nabi Musa? Tikut tu. Tuhan apa kena fikir juga. Masa tu Nabi Musa fikir ke tak? Nabi Musa tak mikir tu. Bila tujuan tak mikirnya, Tuhan kata mungkin bedah laut dia. Apa bedah? Dengan tokak dia. Maksud akal tak ada langsung, dia tak ada langsung. Dia tak ada baca. Dia ada baca. Tuhan kata bedah kan dia bedah. Ada ayat dia panggil Al-Ismul A'zam. Hak buat hak orang lelaki buat mari istana Balqis tu kan. Wagi ke Nabi Sulaiman tu. Wa qala allazi indahu minal kitab tu. Ada. Tapi hak tu usaha dia lagi. Kalau nak kira hak pindah istana dengan Nabi Musa, bisa Nabi Musa lagi. Nabi Musa tak badi tu dia tu duk badi dengan Ifrit ya baru. Lepas kita ni kalau boleh nak wirangi, kita tak usah biar Tuhan lah buat mari kita nak usah. Tidak gitu ya aku. Nak cikgu ayat tadi. Kalau boleh biar Tuhan lah buat mari ni. Ni dia duk berlomba dengan Ifrit. Ifrit kata aku boleh buat mari. Tak ada sekelip mata. Hak ni kata aku boleh main lagi. Tak ada nak bangun. Dah mu berasa boleh. Usah lah buat mu. Kamu tak siap lah aku tu letih. Kalau boleh kamu nak. Ya tu mu lah tu. Aku tak letih. Tak cakap. Gitu. Tu kehebatan Nabi Musa. Jadi, mau Nabi Musa ni ambo kagum sungguh Nabi Musa ni. Cerita dia memang luar biasa. Cara dia letak diri dia dengan Tuhan. Tak, kalau cikgu, kalau kita ambil cerita Nabi Yaakob boleh. Cerita Nabi Yusuf kan. Siapa pergi Mesir apa? Banyak ikhtiar. Nabi Yaakob kata, mugilah cari dia nu. Siapa anak kata ayuh ni tak habis-habis tu sebut Nabi Yusuf lagi. Mugilah ada tu, mugi cari. Aku tahulah. Mu tak percaya pun. Cuba banding. Cara Nabi Yaakob dengan Nabi Musa. Bagi hamba. Kelah Nabi Musa lagi cara cerita tu. Bagi hamba lah. Tapi gitulah. Tak semua orang boleh duduk yakin sebab Nabi Musa tu. Moga masa tu pun pengikut dia pun dia yang lagu tu nya. Dia ya. Gitu.
40 dah hari ni. Tapi lah, tak apa dah. Penting hari ni ke dia kesimpulan? Tasdik. Tasdik. Dan tasdik orang paling hebat, tasdik Nabi Musa. Tanpa dalil, cikgu. Tanpa dalil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين